Okey, Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat malam. Selamat malam. Hari ni raya kedua. Raya kedua. Okey, pukul 8.30 lah ni. 8 bulan 6. Okey, so hari ni aku ada kat kampung, kat Ulu Kebeling. So malam ni malam balik. Malam raya balik. Pagi malam sampai. So malam tak ada buat apa, parai gila badan. So hari ni malam raya kedua malam. Aku nak pergi cari gondang, pergi menyuluh gondang. Lepas tu dengan geng-geng ni dengan saudara aku, dengan abang ipar aku semua. So jumlah dalam perjalanan kita nak pergi ke spot tak jauh mana pun. Jalan 5 minit naik perahu. Okey, so jom kita gerah dulu. Lagi sampai pada kesempatan ni aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Okey, kita dah sampai ke spot dekat tu Sungai Besar. Ni dia. Dia tengah usah gondang, tak nampak ke. Dia cari tepi-tepi ni. Okey, tak ada ke. Usah pelan-pelan cari kat sebelah ni. Biasa banyak ni tepi ni. Dia naik atas. Dia naik dapat telong kan. Tak ada pula. Tak nampak pun. Okay, jom kita pelan-pelan. Abang ipar aku nak pergi cari apa? Nak pergi cari galah tak bawa. Galah boleh tinggal pula dah. Macam mana nak jalan? Tengok je. Pok tu tak pernah cari je, tak tahu. Mana? Bukan kot. Dia ke tu? Nampak macam dia? Kita tengok eh. Rasa dia dah tu. Dia eh? Dia aku tengok ramai lah. Anak aku ada. Saudara aku. Tuan saudara aku. Ujung tu abang ipar aku seorang ni atas potong galah. Ni spot ni makan kasting ruan ni Masya Allah ni. Spot ni dulu makan main rajin kat makan kasting ruan. Kasak-kasak ruan dalam ni. Kisah tunggu abang ipar aku siap potong galah dulu. Lagi kita cari lain, okey? Hati-hati kawan. Okey kawan, dah dapat kat belakang tu ada. Hang ramai duduk depan, hang jaga duluan. Ya. Tolak guna tengah ha. Ambil ni. Nak taruh belakang. Okey, tak nak pergi belakang duduk depan jaga duluan tau. Tu dapat dah sekok. Ada lagi? Tolak ke mana? Ke tengah. Selam ah? Tahan. Kita tengok. Aha. Aku lagi lah tak dapat. Tengok cik. Oh dia. Nampak lah. Tu lagi. Depan lah. Jom tepi depan. Tu dia. Itu dia gondangnya. Tak gila. Lagi. Halus-halusnya. Mana? Tu dia mau tengok tu. Dia mau tengok gondang saiz. Belum boleh perak lalu weh. Dia besar ni. Belum perak. Tak guli je. Dia mau tengok. Tu dah macam sama kita cari dulu tu. Kau punya saiz. Gondang baru nak besar. Dia baru nak besar.
Kita cari dulu dalam je kan. Jangan masa apa engku makan dulu. Oh, tu dia luar nampak. Okey dia. Oh, break. Break dah. Oh, dah. Oh, sok. Tahan. Oh, dah sok. Oh, tu lagi je sebelah tu. Dua tu. Oh, tu. Kita bagi orang pakar buat kerja. Betul. Oh, ni sok. Dia ni kecil lagi lah, ikut kan. Dulu saya kunyah dulu. Oh, dia orang tengok. Aku cari dulu orang menunggu. Ini boleh lah, lama dah tak cari, berbelas tahun dah. Oh, dia lagi. Mana? Oh, tu dia. Bawa nak Wait, abang. Depan. Oh, ni dia. Tu depan. Mana? Keladi. Depan keladi. Oh, ni ya. Dia naik nak bertelur kan. Kulit tu orang ni, orang cari. Okey kawan. Ambil. Stop pelan-pelan. Kak Ras tak berani. Okey. Kita tengok yang belakang. Oh. Kena letak ni lah. Letak pokok ni. Dia ada. Oh tu kau pokok gladi ko. Tak keladi tu. Nampak tak? Tu. Okey. Tu kat Ibn Suluh. Oh tu nampak. Nampak oi? Kat pokok gladi ni ko. Mana? Tu. Kat pokok gladi. Tu telur dia lah. Taklah ni tak. Tu. Mana? Tu. Sana tu. Tu. Oh, tu dia je besar. Ibn Tak padu keladi tu. Tu. Oh tu. Daun lah. Confident yang penting. Tu cik. Naik Ibn tempat. Oh, jauh sangat nak ambil. Tu. Besar. Dah dalam. Oh, aduh. Ya. Tolak belakang. Ni Syah. Sangkut. Oh, gitu. Besar. Kau dah nak dekat bawah tiga. Kau tak ada lampu. Mana ada? Abah datang bagi ramai. Abang ni tu. Baba geram tengok doang tu. Break. Slow. Oh tu anak. Mana? Hilang ada ni. Besar. Mau tengok. Ni baru bukan minit cari ni. Kat belakang lagi lah timbul tu. Kilat Datuk mana kan lah? Seberang lah. Yalah. Belah mana? Belah hulu ke belah depan? Oh tu. Kilat Datuk. Mana? Ada ni. Ada pusing ni. Tahu. Apa nama dia? Oh tu. Oh, besar. Oh, laba-laba. Laba-laba tu dia lah dia. Ya. Oh tu. Oh tu. Kecil. Ya. Kecil. Sabar. Tu dia. Alah sampai pula. Kawan ni kan. Oh, dia 3 ekor. Ada lagi? Berani. Oh tu. Dia orang boleh tengok. Habis
lepak panjat atau pulau-pulau kecil tu. Oh, 3 ekor. 3 ekor. Oh, ni lagi. Ini tahan tahu syok. Apa buat? Pacok. Karuan lah sini. Tak ada. Bukan tak ada. Tak Oh, ada. tuan. Okay, sorry memori aku penuh. Oh, besar. Besar cangkuk tu. Memori aku penuh, memori aku handphone aku hang. So aku baru terpaksa delete semua gambar-gambar video-video dulu, baru boleh campur record balik. So dia hasil buat pasal ni lebih kurang setengah jam cari. Mana lagi. Okay, jom aku nak jimat memori, aku cari dulu, tak lagi jumpa aku update lain. Okay, stay tune kawan. Dia kawasan pokok-pokok jadi misal tu ya. Mana lagi? Oh, ni. Bukan. Ni pokok. Ni. Oh, Tu. ni. Ambil. Mah. Dah gedui tu. Tepi. Syah. Ke kanan. Tu macam ada tekong. Oh, tu ada tekong. Dia kan daun. Oh, dia kan. Apa? Tengok. Dari perjalanan membuatkan aku. Seekor tu juga. Kita mau tengok sofa. Oh, Ipan saya ambil Ipan. Oh, tu dia. Oh. Saiz. Oh, dia. Kat tempat apa bagi siput apa ni Kat tempat orang bagi kita tu cuba komen kat tempat apa bagi siput apa? Kodang. Mana? Sini Syah. Tak ada pada. Dua ekor. Mana? Oh, sana. Dia tu landing tepi-tepi. Dia ada parking ni tu. Tu dia rekod. Dua ekor. Okey, ni hasil buat masa ni Abang balik lah. Buat tengok hasil padu-padu saiz gila-gila punya tu. Besar. Kat tempat hampa panggil siput apa? Kalau kat sini panggil gondang. Kalau kat Perak pun panggil gondang. Tapi alu-alu ya sana. Orang ni yang ni yang buat tengok. Tengok besar mana. Okay, so ni lepas dah sekali makan ni. So kita nak pindah ke spot lain. Lagi sampai belah sana aku update dia. Okay, stay tune kawan. Okay, sampai spot yang kedua. Tak belah tiap mana pun, sebelah je pun. Tengah mencari, tak nampak lagi dia punya rupa. Aku dapat sebiji je tekok dia ni. Aku nampak sebiji je betul isi dia. Ni dia isi dia, gondang. Jom kita cari dulu. Saya jumpa, aku update. Okay, stay tune kawan. Bukan. Tu dia. Besar di sini. Satu ekor. Baru jumpa tu dia lagi.
ni ada. Ni tak ada. Tak ada. Betulok. Bapak betulok dari buku. Nah, ribu saya depan ni. Depan boleh tak? Depan. Depan sah boleh tak? Okey, alhamdulillah selesai dah aktiviti aku malam ni. So spot nombor 2 ni kurang tak banyak. So ni ada rezeki hari ni. Lebih kurang sejam cari. Tutup semua. Kat belakang ada setengah timbo weh. Malas hari ke belakang. Okey, so inilah hasil aku gondang malam ni. Oh, padu ni goreng. Alright, so aku nak gerak balik ah. So nanti balik esok nak gerak balik sana dah. Besok petang gerak balik sana dah sebab dah start niaga, cuti panjang-panjang tak boleh. Alright, so kita jumpa di next video insya-Allah. Mungkin aku akan pergi cash and cook, pergi menyaut udang. Alright, so di kesempatan ni kena ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Anda kata aku tersalah kasar bahasa, kata kasar bahasa sepanjang aku buat video ni. Alright, so kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Abah, tutup lampu kan? Tengok.